Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, penceramah kita pada pagi ini. Barisan ketua-ketua jabatan, barisan ketua-ketua bahagian, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah jua. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan, tenang, dapat kita bersama-sama berada di dalam dewan ini bagi program pemberian Al-Quran dan tazkirah. Bagi meneruskan atur cara majlis kita pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar untuk membimbing bacaan ayat Al-Quran bermula daripada surah Al-Anfal ayat yang pertama. Falyatafaddal mashkura. Wanataqarrabu bidzikril hakim, kita hampirkan diri kita dengan alunan kalamullah pada pagi ini. Wa nabtadi'u, kita mulakan bil Fatihah dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya, yakni untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
زادتهم إيمانا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman. Dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia, yakni di syurga. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan pembahagiaannya dengan kebenaran, maka Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, mengeluarkanmu dari rumahmu, yakni untuk pergi berperang dengan kebenaran juga. Sedang sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berjuang. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Mereka membantahmu tentang kebenaran, yakni berjihad, setelah nyata kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat, yakni sebab-sebabnya. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan, menjadi untuk kamu menghadapinya, sedang kamu suka kiranya, yakni angkatan perniagaan, bukan angkatan perang yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya. Padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar, yakni agama Islam dengan kalimah-kalimahnya, dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruhnya. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah, yakni kufur dan syirik, sekalipun golongan kafir musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، يا الله Engkaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami
Thabbit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami pada pagi ini di atas landasan Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, engkau ubahlah hati kami ya Allah pada pagi ini daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal majlis, berikan kepada kami kebaikan, keberkatan, kemudahan, kesenangan, kesihatan di sepanjang kami berada di dalam program membudayakan Al-Quran pada pagi ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal majlis, dan kami berlindung denganmu dari segala perkara yang buruk, perkara yang jahat, daripada kemudaratan, kecurian, kemalangan, keburukan, dan juga segala wabak penyakit yang ada di saat mana kami berada dalam majlis pada pagi ini. Wa na'udzubika minal bukhli, dan kami berlindung denganmu daripada menginfakkan sebahagian harta-harta kami pada saat pagi ini kepada orang-orang yang miskin, fakir, dan juga anak-anak yatim, dan juga badan-badan kebajikan dan juga perkara-perkara yang baik pada pagi ini. Wa na'udzubika minal kasal, dan kami berlindung denganmu daripada sifat malas, lemah untuk bekerja, beramal, beribadat dan membaca Al-Quran sekurang-kurangnya, mengkhatamkan suratul Kahfi pada hari Jumaat ini. Wa na'udzubika min su'il kibar, dan kami berlindung denganmu dari melakukan maksiat yang kecil dan yang besar sepanjang Jumaat ini. Wa na'udzubika min 'adzabil qabr, ya Allah, diasbabkan kami berada di sini dari hari yang baik, di bulan yang baik, dan juga dalam program yang baik ini menjadi asbab kami dilindungi oleh Allah daripada azab kubur. Wa na'udzubika min 'adzabin nar, yang menjadi asbab kami dilindungi daripada azab api neraka Jahannam. Dan gugurkanlah nama-nama kami dari senarai-senarai ahli neraka, dan letakkanlah nama-nama kami semua yang berada di sini ya Allah tersergam indah di pintu syurga Firdausmu ya Allah. Allahumma ftah alaina, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah pada pagi ini min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita selalu mengenang-enang dan menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah di dalam setiap kurniaan yang Allah beri. Dan yang pertama saya hormati yang berhormat Datuk yang pengerusi majlis kita, sahabat saya, dan juga kepada yang berhormat Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad, Datuk Bandar Johor Bahru, yang berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Ketua MBJB, dan juga kepada seluruh barisan ketua-ketua jabatan, barisan ketua-ketua bahagian, dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Anfal, surah yang baru kita masuk, yang menggantikan surah sebelumnya yang panjang waktunya, surah Al-A'raf. Jadi kalau buka, kita selak balik dalam Tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahbah Zuhaili, apa kaitan surah Al-A'raf dengan surah yang baru kita baca, yang mana surah Al-A'raf sebelum ini menceritakan tentang bagaimana kaitan para rasul dengan umatnya dan kaumnya. Para rasul,
seluruh rasul dan umat-umatnya. Dan cuma pada surah Al-Anfal kaitannya dicerita tentang Rasulullah Muhammad Rasulullah dengan kaum, lebih khusus Nabi Muhammad dengan kaum Arab. Berbeza dengan A'raf umum, cerita para rasul dengan umat-umatnya. Cuma kalau buka Al-Anfal menceritakan lebih detail tentang umat Muhammad dan juga kaumnya pada waktu itu. Jadinya, apa beza lagi Al-A'raf? Al-A'raf ini lebih kepada makna Al-A'raf itu adalah satu makna dia, kalau kita tengok dalam tafsir, dia sama makna ataupun sama je dengan makna barzakh, iaitu dinding. Barzakh tu dinding untuk membezakan, membataskan orang yang mati dan orang yang hidup, supaya memastikan orang yang mati tak boleh kembali. Itu barzakh, satu dinding yang kukuh, yang tak boleh orang yang mati ni dia tak boleh kembali. Sebab tu barzakh tu dipanggil dinding, yang tak menyebabkan orang mati tak boleh kembali ke bumi. Saya tak tahu macam mana Maya Karin boleh lepas. Tak tahu macam mana boleh lepas. Tapi memang tak boleh. Itu mungkin pengarah tersilap pandang lah cerita tu. Terlepas lah, dia boleh balas dendam pula. Jadinya bila kita menyebut tentang Al-A'raf juga, dia menyebut tentang bagaimana perbualan, banyak hiwar, perbualan di antara ahli neraka dan ahli syurga. Ahli neraka dan ahli syurga, sehingga klimaks cerita dia dan daripada surah Al-A'raf itu menceritakan bagaimana orang-orang yang mati, orang-orang ahli neraka, dia berbual bersama dengan ahli syurga, dan di tengah-tengahnya A'raf. A'raf tu apa? Dinding juga. Dinding yang membataskan ahli neraka dengan syurga, menyebabkan ahli neraka tak boleh kembali ke syurga, tak boleh balik. Dia memastikan dinding tu, A'raf itu dinding yang kukuh, yang menyebabkan ahli neraka tak boleh menerobos ke dalam syurga. A'raf tu maknanya dinding, yang mana di atas dinding itu juga terdapat manusia, yang syurga pun tidak, neraka pun tidak. Itu perbincangan dalam A'raf lah. Cuma A'raf yang satu ni diceritakan tentang bagaimana dalam Al-Quran, wanada, dan ahli-ahli syurga itu, ahli neraka itu, ashabul jannah, dia menyeru kepada ahli neraka. Ini A'raf ayat ke-50. Ini dalam tafsir Al-Munir lah. Di perbualan ahli neraka, ahli syurga, ahli neraka, dia boleh berbual. Dan jangan tanya dengan kita lah, macam mana ahli neraka, ahli syurga boleh berbual, kan? Sedangkan mereka jauh. Kita dengan anak kita dekat segamat boleh berbual, video call lagi, video call. Jadi kita boleh berbual. Jadi saya boleh berbual dengan Ustaz Aiman, kan? Kadang-kadang yang apa, contohnya apa, dulu waktu Ustaz Amirul ni belum berkahwin dengan bakal dia boleh berbual. Sekarang dah tak boleh berbual, terus berbual. Dia berbual melalui abang kat mana, lama balik. Jadinya berbual bukan ada dekat situ, dia dekat segamat, ada dekat Kota Tinggi, ada dekat kadang-kadang di Mekah. Dan lagi-lagi saya dengar lepas ni ada nak buat apa untuk apa yang menunaikan haji, menyambut apa orang kata tadi, meraihkan bakal haji dan juga bakal hajjah. Jadi yang pergi haji ni setiap hari dia call, video call dengan anak dia. Setiap hari kan jauh. Jadi kat Malaysia ni pun ada, dunia ni pun ada teknologi yang boleh buat perbualan jarak jauh, apatah lagi berada di Yaumul Qiyamah. Jadi bila kita menyebut wanada ashabun nar, orang ahli neraka ni dia menyeru ahli syurga supaya memberikan makan kepada mereka. Ayat ini Profesor Wahbah Zuhaili kata ahli neraka dia boleh mengenali ahli syurga mana pun, bahkan ahli keluarga dia. Tetapi ahli syurga waktu itu bahkan mereka tidak dapat mengenali ahli neraka, walaupun ahli neraka itu anak dia. Sebahagian mereka dapat mengenali anak dia, sebahagian mereka tak dapat mengenali. Jadi kenapa mereka ahli neraka ni tak dapat, ahli syurga ni tak dapat mengenali anak dia di dalam syurga, di dalam neraka, sedangkan itu anak dia, sedangkan itu ayah dia, sedangkan itu adik-beradik dia. Sebab itu terangkan ayat dalam surah Al-Anfal. Apa dia dalam ayat ini disebut alladzina yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini penyebab dia. Sebab itu kalau kita buka dalam surah ini, kita akan tengok dalam tafsir ataupun dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi dalam bab syafaat, iaitu
dibawa khas daripada surah Al-Muddassir ayat 42 hingga 48. Apa penyebab orang-orang yang mukmin ini, orang Islam, mereka berada dalam neraka tak dapat syafaat? Orang-orang mukmin di luar dalam syurga tak mengenali dia, sehingga dia tak mendapat syafaat. Kerana apa? Pertama sekali, kerana lam nakum minal musallin, kerana mereka tidak mendirikan salat. Sebab tu disuruh perintahkan supaya mendirikan salat. Kalau kita ada adik-beradik, kan? Kalau kita ada mak bapak yang beriman, kita tidak salat, maka walaupun kita Islam, masuk neraka, mak tak kenal kita. Yang ni bahaya. Kalau kita ada 7 orang anak, saya ada 7 orang anak. Bila 7 orang anak, maka saya kena pastikan 7 itu salat. Kalau ada yang tak salat, maka bila mati, lost communication. Kita takkan kenal dia. Tapi dia kenal kita. Dan yang kedua apa dia? Yang kedua dalam surah Al-Muddathir menyebut lagi, orang yang tak dapat syafaat lagi, walam nakun nut'imul miskin, yang lalai, yang tak memberi makan fakir miskin. Nampak? Ayat ini kata apa? La dikata yuqimus salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga, iaitu yang menyedekahkan sebahagian hartanya. Nampak? Perkataan sedekah, perkataan bakhil, dan juga orang yang tak solat, dua benda ni penghalang syafaat. Penghalang syafaat, yang itu kaitan yang saya nak cerita daripada surah Al-A'raf, yang mana mereka terhalang dengan A'raf. Kita ni ada anak masuk dalam neraka, kita ada saudara masuk dalam neraka, mereka tak dapat mengenali kita. Tapi bahkan ada dalam surah At-Tur, yang mana dalam surah At-Tur itu dia menyebut tentang daripada lebih detail lagi, ayat yang ke-17 hingga 28, menceritakan orang-orang ahli neraka dikenali ahli syurga. Lebih-lebih lagi daripada kalangan keluarga, adik-beradik dapat. Maka contohnya salah seorang adik-beradik masuk dalam neraka, yang seorang lagi boleh kenal dia dan boleh tarik ke dalam syurga. Ini riwayat ketika mana orang-orang yang beriman, mereka boleh menanti di pintu syurga. Wattaba'nahum dzurriyyatahum biiman, yang ada kaitan iman. Walaupun Nabi sebut dalam hadis, walaupun orang lelaki itu berada dalam neraka, dan adik-beradik dia, kaum kerabat dia boleh menarik ke dalam syurga. Kenapa? Maksudnya ahli keluarga yang dalam syurga masih lagi boleh mengenali ahli neraka dalam kalangan keluarga dia. Tapi ada di antara mereka yang tak kenal. Sebab apa? Dihalang dengan syafaat tadi. Yang pertama, tak menunaikan salat, tak memberi makan kepada fakir miskin. Jadi insya-Allah itu di antara perbezaan yang disebut dalam surah Al-A'raf, penghalang dia. Yang penghalang dia dalam surah Anfal apa dia? Iaitu salat dan juga memberi makan kepada fakir miskin dan menyedekahkan sebahagian harta. Dalam suatu riwayat hadis dalam Riyadhus Salihin Imam Nawawi, panjang hadis dia, cuma nak sebut tentang Nabi, cuma sebut salat adalah merupakan tiang agama, sedekah adalah bukti beragama, bukti. Jadi kat sini nak sebut kita ni salat tu tiang, tapi sedekah ini adalah bukti, dalil, ataupun sebut dalil lah, bukti kita beriman. Sebab apa kata nak sebut bukti? Kita semua boleh solat subuh hari ni, tapi nak tahu mana orang beriman, dia boleh keluarkan duit tak untuk pergi haji? Dia boleh keluarkan duit tak untuk pergi sedekah orang miskin? Dia boleh keluar duit banyak mana? Kita ni, mulut kita memang cakap lah. Contohlah akak-akak, puan-puan semua ni, kita ada duit, kita cakaplah bahawa, percaya tak kalau kita sedekah duit kita pada fakir miskin, anak yatim di masjid, dapat pahala di syurga nanti, ganjaran syurga? Percaya tak? Percaya? RM1 dia masuk ke masjid. Percaya tu RM1. Sebab dia percaya tu namanya RM1. Tapi ASP, dia cakap dengan kawan dia, aku tak berapa percayalah, untung tak besar. ASP kali ni tak berapa besar. ASP, public mutual, tak besar mana? RM20,000 dia masuk. Gila tak gila? Dia tak berapa percaya dengan public mutual. Bukan tak percaya, tak berapa rasa untung. RM20,000 dia masuk. Dia percaya bahawa sedekah itu merupakan satu benda yang betul, ganjaran dia besar. RM1 dia masuk. Itu bukti dia. Sebab itu saya cakap pasal diri saya lah. Maksudnya mulut kita ni just sebut je kita beriman, tapi bila suruh sedekah, RM1 kita masuk. Itu namanya bukti keimanan. Bukan kita nak sebut pasal harta rampasan perang lah. Bukan nak cerita pasal
pasal orang pergi apa sumut ini duduk kuliah pun sesemut, tak payahlah Jadi kita nak cerita kita nak cerita tentang bagaimana hari ini Al-Anfal merupakan satu surah berperang. Yang mana kalau kita tengok dalam peperangan ini ada peperangan yang besar. Di antara disebut dalam ayat ini adalah peperangan disebut Badar. Peperangan yang dimenangi oleh Islam secara totally. Walaupun penduduk waktu perang tu 300 lawan 1000. Tetapi Islam menang waktu tu. Ini sebab tu tekad waktu tu peperangan yang hampir yang pertama lah, boleh dikatakan pertama, peperangan Badar, yang mana peperangan Badar turun pula pada bulan Ramadan, waktu orang berpuasa. Dan pada ketika itu hartanya sedikit, orangnya sedikit, tetapi imannya kuat, menang. Tapi pada perang Uhud, maka diuji dengan ghanimah. Maka ketika itu para ulama kata mereka ini terkilas dengan harta. Gagal mereka ketika itu perang Uhud. Dan perang Hunain 3 kali 4 kali ganda lebih banyak daripada orang kafir, orang musyrikin. Tapi orang Islam hampir kalah pada awalnya. Kenapa? Mereka percaya menang itu atas dasar ramai. Tapi dalam perang disebut dengan perang Badar, mereka mengatakan kemenangan atas hak Allah Subhanahu wa taala kerana iman. Bukan kerana ramai. Kita kan percaya bahawa dengan ramai maka kita boleh menang. Maka bila sedikit kita kalah. Tetapi Allah nak bagi tahu kemenangan itu mutlak milik Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Kenapa dalam perang Badar, dalam ayat seterusnya, ayat ke-9, ke-10, 11, Allah bagi tahu bahawa mereka dalam perang Badar pada malam itu semua tidur. Malam tu. Dan pada perang Uhud dah gegar. Seorang tidur, satu golongan tak boleh tidur. Kerana mereka takutkan kematian. Tapi pada perang Badar, semua tidur pada malam itu. Sebab apa? Allah jadikan mereka mengantuk supaya apa? Mereka tidak ada rasa ketakutan. Bila bangun, pergi perang. Kita baru pergi haji, malam tak boleh tidur. Besok nak pergi ke Merah Island, kemas barang, tak boleh tidur malam tu. Belum pergi berperang. Cuba bayangkan esok pergi perang. Boleh tidur tak malam tu? Yang pergi haji ni macam saya tahun 2004 pergi. Orang rumah ni seminggu uruskan baju keluar balik. Masuk baju, nanti keluar balik. Baju tak sesuai, letak balik. Seminggu menguruskan baju, tak boleh tidur. Baju apa nak bawa? Waktu pergi yang sana boleh, patah balik. Ya ilaha illallah. Itu nak sebut bahawa itu perancangan untuk pergi jalan-jalan, pergi haji dan sebagainya. Apatah lagi kalau pergi perang. Tetapi nikmat bila mana besok kita nak pergi musafir, ada program, malam tu Allah ngantukkan kita sehingga kita lelap tidur. Sebab tu kalau orang yang lelap tidur dalam keadaan besok ada program besar, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi nikmat bila dalam program dia tidur. Yang itu memang Allah bagi dia betul-betul nikmat. Dalam program tidur adalah ibadat. Dia kata kerja ibadat. Jadi dia ibadat dalam ibadat. Wallahu a'lam. Kita pun dah menghampiri 8.50 dan kita ada program untuk meraihkan jemaah-jemaah dan bakal-bakal haji. Dan saya doakan moga-moga Allah SWT memberikan, menganugerahkan bakal-bakal haji daripada staf-staf MBJB ini diberikan haji yang mabrur dan diberikan kepadanya ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, rahmatilah kami dengan Al-Quran yang kami baca dan kami budayakan pada pagi ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca, kami budayakan, kami tadabburkan pada pagi ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya yang menerangi hidup kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit kami. Wa'allimna wa zakirna minhuma nusina. Di saat mana kami selalu dilekakan, selalu ya Allah dilalaikan, selalu ingatkanlah kami wahai Allah, untuk kami selalu dapat mendekati Al-Quran, dapat mendampingi Al-Quran, dapat membaca Al-Quran, dapat mentadabbur Al-Quran ya Allah. Wa'allimna minhuma jahilna. Di saat
saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami ya Allah untuk membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan rezeki tilawata suratul kahfi, untuk kami dapat membaca suratul kahfi fi kulli yaumil jum'ah, pada setiap hari Jumaat ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan rezeki tilawatal Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran ana al-laili wa atraf an-nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadi kalau Al-Quran yang kami baca pada pagi ini, kami budayakan pada pagi ini sebagai hujjah, wa syafa'atan, sebagai syafaat ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fazil, Ustaz Haji Al-Fahmi Muhammad Anwar selaku Jamaah Bebas, selaku pembimbing program pengajian Al-Quran Karim, dan juga tazkirah pada pagi 21 Syawal 1447 Hijrah. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, majlis lanjutkan pada pagi ini dengan penyampaian cermata kepada bakal haji dan juga hajah. Kita persilakan yang bahagia Encik Muzani Haji Mislan, yang Ketua Persatuan Perkhidmatan Para Hajah Baru, untuk persilakan dan mengiringi yang berhormat Datuk Bandar dan juga Tuan Sisa serta bagi Tuan Haji Abdul Aziz Isnin, Pengarah Khidmat Pengurusan. Sebelum itu kita jemput dan persilakan Al-Fazil, Al-Ustaz. Ustaz, mohon untuk menerima cermata daripada Yang Berhormat Datuk Bandar Johor Bahru. Silakan Al-Fazil, Ustaz. Bila kita sebenarnya yang saya nyatakan, kita jemput dan persilakan bakal haji dan juga hajah yang akan menunaikan fardu haji pada tahun ini 2026 masih 1447 Hijrah. Yang pertama kita jemput dan persilakan sebenarnya adalah sumbangan Persatuan Perkhidmatan Bandar Johor Bahru, Puan Azrina Abdul Rahim. Kalau ada silakan Puan Azrina untuk tampil selaku penolong jurutera Jabatan Kejuruteraan yang akan terbang ke Tanah Suci pada 8 hari bulan 5 2026 ini. Selanjutnya Saudara Azhar Ahmad, silakan, juga bakal menaikkan fardu haji pada tahun ini, dan beliau akan terbang ke Tanah Suci pada 6 penerbangan pada 6 hari bulan Mei 2026 bersama dengan isterinya. Dipersilakan Puan Nuraida Abu Bakar.
Dan yang terakhir, Cik Yatim Mustafa Ibrahim, Pembantu Keselamatan Jabatan Khidmat Pengurusan kalau ada. Yatim Mustafa, ada ke tak? Cik Yatim, tak ada. Okey, kalau tak ada, tak apa, kita akan sampaikan secara pribadi nanti. Kita ke sesi gambar, silakan. Apapun rakan-rakan seluruhnya, wakil majlis Penajam Baru ingin ucapkan selamat pergi dan juga kembali, dan saya kita berdoakan mudah-mudahan bakal haji dan juga bakal hajah akan beroleh haji yang mabrur. Ada pula Allah. Jangan terlepas flight nanti dah. Yang terlepas ni tak apa. Terima kasih menerima wang tunai RM500 sumbangan Persatuan Perkhidmatan Malaya Jawa Baru. Sekali lagi doa-doa kita mudah-mudahan bakal haji dan juga hajah akan dapat menaikkan mutu haji dengan sempurna dan mendapat haji dan hajah yang mabrur. Terima kasih yang Bapak Dato' Wanda, terima kasih Tuan Setiausaha, bukan pihak Persatuan Perkhidmatan Malaya Jawa Baru. Ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dato'. Bila dengan kata-kata itu, maka semula sudah program pembudayaan Al-Quranul Karim dan juga tazkirah semula dengan program ini yang berlangsung setiap minggu untuk hari